Pisang goreng, cicah dengan kecap. Sedap ni. Ada lagi cendol. Sedap ni. Cendol jelapang. Jadi kita teruskan perjalanan kita, kawan-kawan. Okey, kita dah sampai dekat hotel kedua yang terletak di mana nak kita cerita. Tapi dia adalah hotel yang apa pun cakap, aku rasa hotel baru kat ni. Tapi jadi kita tengok bilik dia macam mana. Tapi lobby cantik ah. Lobby cantik. Cantik kan? Cantik. Sekarang pula tengah musim-musim dah nak Christmas. So dia punya vibe Christmas tu dapat dirasakan dengan jelas kat sini lah. So jap kita check in, lepas tu kita tengok bilik macam mana. So kita dah ambil check in. Assalamualaikum. Okey kawan-kawan, bilik ni tak ada sebesar bilik semalam, tapi okey, kita buat dia punya room tour secara simple. Masuk belah sini, belah kiri. Masuk kiri. Okey. So ni ada almari. Almari dia besar. Ada iron box semua kat dalam ni. Lepas tu kat sini ada ada bathrobe semua sekali tau. Bukan macam biasa. Lepas sini ada safe box macam biasalah. Okay, ni torchlight dan sebagainya, semua. So dekat sini kita tengok ada apa ni kawan-kawan. Ni adalah minibar untuk kopi. So biasa ada gelas apa semua. Semalam pun ada, tapi kat dalam almari bawah tu aku tak buka pun kan. So ada cerek apa semua. Kat sini ada tempat ni kita boleh letak bag kita, luggage apa semua. And then kat sini ada biasalah ada laci. Lepas tu ni apa ni, penggaru belakang ke apa, aku tak tahu apa. Ni untuk pakai kasut lah, untuk kita buka kita punya kasut. Okay, so kita masuk, kita tengok dia punya toilet pula sekarang ni. Toilet dia sebenarnya not bad. Toilet dia aku rasa antara yang wow. Cantik weh toilet dia. Ada cermin kat sini. Cermin dia besar weh. Ada cermin kat sini nampak. Cermin dia boleh tahan besar kat ni. Besar weh cermin dia. Sini boleh, sini boleh. Ada sinki. Lepas tu ada ni lah barang-barang toiletries semua kan. Okay, lengkap. Okay. Ni tempat untuk nak bebek. Ada phone kat sini. Lepas tu kat sini ada bathtub. Bathtub dia besar. Nampak? Lengkap. So ada bathtub dan dia boleh buka ni, so nampak. Jadi kalau yang datang dengan kawan mungkin kurang sesuai, tapi kalau datang dengan keluarga atau seorang, okey, tak masalah. Next, kat sini tempat kita untuk letak barang. Lepas tu kat sini ada TV dengan meja kerja. Jadi yang datang tu nak buat kerja jangan risau, ada ruang untuk buat kerja. Sangat selesa kat sini. Ada kerusi. Kat sini pun ada cermin lagi satu. So kalau kau macam bersiap-siap ke apa, kau tak payah nak pening kepala, boleh tengok kat sini. Lepas tu kat sini ada tempat untuk berehat, reading punya area lah kat sini kan. Macam biasa lah, ada tempat kerusi untuk berehat. Sini ada coffee table. Dan dia punya katil besar weh, katil dia. Kau nampak katil dia besar mana? Hayo. Tepi katil dia ada side table macam biasa. Besar weh katil dia. Tapi sebelum aku buat test katil, aku nak tunjuk something. Sebab special sikit bilik ni, dia ada balcony. Balcony dia kau jangan terkejut. Kita ready untuk tengok balcony dia kawan-kawan. Mari tengok dia punya balcony. Besar mana? Besar weh balcony dia. So kira kalau kau datang bawa family kan, bawa budak-budak ke apa, wish, tak payah nak risau, tak ada tempat nak berlari-lari. So budak-budak boleh berlari kat sini. Luas weh. Ni bukan balcony, ni yard. Luas weh. Ni yard weh. Luas weh. Wih. Next, macam biasa kawan-kawan, kita kena buat test katil dulu. Sama ada katil dia sedap atau tak. So kita buang semua telefon, kita buang kita punya kunci-kunci kereta. Sebab kan sekejap lagi boleh mendatangkan kecederaan kepada pinggang kan. Jadi okay, dah ready? Spek 1, 2. Tinggi kata dia. 1, 2. Ya Allah. Sedapnya. Kata dia dah tinggi. Empuk pula tu. Macam
Sedap macam gini. So sekarang kita rehat kejap. Lepas tu mungkin pukul 4 ataupun 4 lebih sikit ke macam mana, kita keluar Lilau, cek kafe ke, cek kopi ke apa tahu apa. Sebab sekarang tak ada lapar sangat pun. Breakfast tadi makan banyak kan. Tapi jap kita keluar jalan-jalan. Okay, rehat jap. Pergi rehat dulu. Jari baru sambung tengok balik. Selamat pagi. Tak ada. Kan belum pagi. Turun pergi makan je. Lapar. Pergi makan. Cari makan. Sebab tadi last tadi makan kan breakfast tadi kan. So tak lunch tadi. Lepas tu tadi tidur jap. Lepas tu sekarang dah lapar. So kita pergi cari makanan apa-apa yang ada dekat area-area ni lah. Nak tahu aku dekat hotel ni kat mana? Sekejap kita. Korang masih tahu. Korang masih tahu kan? Mana lagi? Semalam kita dekat Bagan Lalang. Sebab semalam kita dah di tengah-tengah laut. Kita dah cakap melalui satu proses yang sangat mencabar kat tengah-tengah laut tu. Waktu ribut taufan. Ribut tropika Senyar semalam tu kan. So hari ni kita ke tengah-tengah bandar sikit supaya dapat kita dapat vibe yang berbeza daripada semalam. Semalam kan kat pantai, kat laut. So hari ni kita kat bandar sikit. So sekarang baru nak makan. So kita dekat kedai yang Telak Suwana cari asam pedas. Satunya asam pedas tetel. So pada asam pedas tetel. Tapi ada telur mayung tak lah. Tapi ada air ikan jenahak juga. Tak mungkin lah kita makan satu benda kan. So lapar gila dia. Makan awal ni breakfast tadi. Tu yang lapar tu. Kenapa aku cakap bisik-bisik kan? Orang dengar macam malu kan. Senggak dekat Lotus sekejap. Sebab nak berong. Perut kau makan kita kena berong. Kita lihat jalan. So sekarang baru kita boleh pergi jalan-jalan Lilau sekejap. Sebab kita dah perut dah selesa. Kalau tak, ya Allah, dia memulas ya. Korang makan banyak macam mana kan. So kita jalan-jalan kat Jongka sekejap. Dah lalang kat sini kan. Macam tak tahu nak pergi mana. Kita Lilau sekejap lah. Boleh lah tengok apa benda yang menarik. Padahal macam tak nak datang kan. Tapi tetap datang juga. So kalau datang kali ni ada benda yang lain pula. Datang ada benda lain pula. So kita tengok apa yang ada. Dia tak seramai hari Sabtu lah. Sebab hari Jumaat tu. Dia Sabtu paling ramai aku rasa. Jumaat dengan Ahad tak ramai sangat lah. Orang dah Ahad orang dah start balik kan. So kita beli kopi jap. Nanti ni tengah ada promo kopi dia tu. Ni macam menarik. Tapi nantilah kita beli yang lain tu. Beli caramel macchiato yang sachet punya kan. Banyak lah kopi. Kedai kopi lama kan mbak. Kopi-kopi tempatan. Aku beli benda Allah ni, phone holder untuk kereta. Padahal benda ni boleh beli kat TikTok je. Kat TikTok lagi murah sebenarnya. Kat TikTok aku tengok berapa ringgit dah. Macam aku rasa belas ke tak sampai RM10 macam tu. Tapi kat sini dia jual lah lebih sikit, 25 sewa tapak kan. Tapi itulah sebab aku sejenis yang macam malas nak menunggu order sampai. Sebab kalau tunggu TikTok punya barang kan macam 2-3 hari kan. So macam beli kat sini macam tak payah tunggu banyak hari lah. Terus boleh dapat. So aku pun beli. Dia lah phone holder yang magnetic untuk yang MagSafe punya apa orang cakap letak kat dashboard tu. Kopi kita rencah kat Ida. Tak, duk melilau-lilau. Lepas tu tengok nampak cakap Ita. Ke salah orang? Kenapa Ita tu? Mana pasal jumpa dekat sini? Aduh. Sebab dari jauh tadi duk nampak ada Pontianak pula. Dah ada pocong Kaleping. Macam ada apa? Jarang nampak situasi air sungai Melaka sesurut ini. Nampak besi-besi je. Selalu bila datang kan air naik tinggi kan. Lepas tu bot boleh lalu. Ni aku rasa bot tak boleh lalu. Okay, dah sampai kat kereta. So aku rasa macam nak pergi dekat area yang bandel tu. Kita tengok macam mana dulu. Sebab kalau parking senang kat situ, okay lah. Kalau macam parking jauh 18 km macam tengok dulu sana. So kita pergi tengok dulu kawasan tu. Tapi bandel tu memang banyak orang, banyak gila. Walaupun tak beli, tapi kita boleh singgah kan. Tak ada hal, tak ada masalah. Yang penting aku haus. So mungkin kejap lagi kita kena cari air kat sana. So kita dapat parking kawan-kawan. Jadi kita teruskan perjalanan kita untuk menyelam. Tak ada menyelam pun. Tapi pergi dekat area bandel yang dekat jalan apa ni lah? Jalan Hang Tuah. Yalah, Jalan Hang Tuah. Itulah yang dekat tepi jalan besar tu. Kita tengoklah apa yang ada kat situ. Tu apa?
Okay korang, dah sampai bilik, dah mandi, dah solat semua. So aku rasa untuk hari ni kita tutup dulu. Tapi video ni takkan habis lagi sebab kita akan habiskan waktu selepas breakfast esok. Lepas tu kita mungkin akan ada aktiviti lagi. Aktiviti seterusnya aku pun tak tahu apa lagi. Tapi aku akan tutup video ni esok. So korang kena bangun awal macam pagi tadi sebab kita nak pergi turun breakfast, okay? Sebab kalau tak, siapa yang lambat kita tinggal. Tak kira. So korang bangun awal, esok pagi kita breakfast. Lepas tu baru kita tutup video. Okay? So pergi tidur dulu. Pergi tidur. Sekarang dah pukul, aku rasa pukul 11 lebih kot. Mungkin lah kot. So pergi tidur awal. So bangun awal. Ya Allah, mata aku. Nampak tak? Bulu hidung tadi ni macam terkeluar-keluar sikit tau. Aku dah cabut. Aku macam nak menangis cabut bulu hidung. Okay lah. Pergi tidur dulu. Naik. Morning. Sekarang dah pukul 9. So kita akan turun pergi breakfast. Hari ni kita tengok dekat dia punya tempat makan tu, ada makanan apa yang menarik yang kita boleh makan. Sebab breakfast habis pukul 10.30. So sempat lah at least kita makan breakfast pukul 9 dan ke atas. Jadi tak adalah kita terlalu lapar sangat nak mengejar lunch kejap lagi kan. So nak review sikit lah dia punya tidur kat sini. Nak review tidur je. Selesa gila weh. Ada tip mata ke weh? Tak ada kot Selesa gila weh. Dia macam, ya Allah, sampai nyenyak gila. Aku rasa macam sedapnya. Dia punya katil punya sedap ni sebab dia tinggi. Rasa macam St. Regis. Waktu tidur kat St. Regis tu katil dia kan tinggi macam ni kan. Dan kesedapan dia tu, aku macam ya Allah sedap nyenyak gila. Lagi satu sebab penat juga kot. Kan semalam berjalan pun semua banyak kan. Jalan kaki. Lepas tu drive pun semua kan. Mungkin sebab tu jugalah. Jadi macam letih gila. So tidur je nyenyak gila kan. Okay lah kan. Kisahlah. Yang penting hari ni kita pergi breakfast dulu. Dan kemudian aktiviti apa seterusnya aku tak tahu lagi. Baru kita fikirkan. Okay. Kita makan dulu kawan-kawan. Lemak. So macam biasa lah kawan-kawan, ambil si lemak. So kita nak test sambal dia sedap tak. Lepas tu ambil telur mata dengan omelette. Lepas tu kopi dia tadi nak tunggu kopi. Aku nak ambil Americano tapi mesin tu macam kena restart lambat. So aku ambil je black coffee. Samrahin lagi test ni sambal bilis. Sedap. Kopi dia pula mari kita test. Dah kan? Tak terlalu keras sangat rasa kopi dia. Tapi okey lah, just nice. Mari kita try nasi lemak dia. Ambil ikan bilis, ambil sambal, ambil telur mata. Tak tengok sini. So boleh cakap dia punya, apa cakap, hotel ni macam almost perfect lah. Dia punya makanan sedap dekat dia punya breakfast sedap gila. Nasi lemak dia, semalam kan aku cakap nasi lemak yang dekat hotel sana tu sedap kan. Yang hari ni lebih sedap daripada yang dekat sana. Maksudnya sambal ikan bilis dia sedap gila. Nasi dia pun sedap, tak terlalu kering, tak terlalu lembik. Aku cakap sedap kan. Lepas tu apa lagi, kita punya toilet dekat cafe ni kan, toilet dia perfect. Kalau aku kau tanya rate berapa per 10, aku cakap 10 per 10 untuk toilet dia. Toilet bersih, banyak cubicle, lepas tu semua ada hand bidet, wangi, bersih gila. So aku rasa macam almost perfect. Kalau dalam 100 markah tu mungkin kita akan bagi 99. Bilik dalam selesa gila. Tak apa cakap, tidur nyenyak gila. Ni dia punya gym. Okay lah, macam okay lah kan, banyak equipment. Ni siap ada macam hammam lagi spa, Silk Roads Hammam and Spa. Kalau hammam dia mandikan kita kan. Ni dia punya pool. Okay lah.
Ni pool kanak-kanak. Okey lah. Cuma tak adalah rasa mandi pool. Pool kat rumah untuk mandi. Rumah macam tahun berapa kali je mandi. Next, kita tengok dia punya moon bar dekat rooftop. Kami tak tahu lah dia punya moon bar tu. Tapi aku rasa kalau malam cantik lah. Malam ni buka lampu semua kan. Ni sebab siang. So tak ada ni lah. Aku rasa tak beroperasi. Kalau siang kot. Kita tengok je lah. Kan? Dalam-dalam ada kat rooftop. Hotel tak tinggi pun. 10 tingkat je. Malam dia buka laut ni. Tapi macam tak tahulah buka lagi ke dah tak beroperasi kan. Ni belah indoor dia. Yang tadi outdoor kan. Ni dia punya merchant suites. Cantik. Ada 12 unit. Wah, siap ada karaoke room weh. Uish. Oh, meriah. So sekali dengan ni dia punya tempat dining area lah kot ni. Oh, ni presidential suite. Lepas tu ada spa sendiri kat sini. Ada private gym kat dalam ni weh. So bilik ni, oh tak ada gym. Dia macam bilik-bilik kita bersenam sikit. Tapi okey lah. Buat weight training semua kan. So ni dia punya ruang tamu lah. Ruang tamu dia. Ni bedroom. Master bedroom dia. Ada berapa bilik? Ada 2. Oh, 2 bilik. Okey, master bedroom. So, ni dia punya walk-in closet. Wah. Siap ada ni. Ni apa ni? Oh, ni bilik mandi. Siap ada sauna sendiri weh dalam bilik. Oh, tak nak kalah ada sauna sendiri. Siap ada jacuzzi weh. Kita dah check out, so kita akan ke tak tahu lagi ke mana. Kita try cari tempat yang kita boleh lepak-lepak dulu ke cafe apa dulu. Nanti baru kita update. So aku rasa video hari ni takat ni lah kot. Nanti apa-apa aku update next video. Thank you so much tengok pada sampai habis. Jangan lupa tengok semua video kat vlog ni. Jumpa next video. Assalamualaikum.